Okey, saya dapat soalan daripada Go Saver saya. Macam mana dia nak kira keuntungan bagi emas yang disimpan dalam akaun emas Gap? Okey, jom saya share. Sebelum tu, tuan-puan boleh save dulu video saya ni sebelum hilang daripada FYP tuan-puan. First step, tuan-puan pilih apps Public Gold. Kemudian, tuan-puan pilih Gap dekat bawah ni. Daripada Gap, tuan-puan klik account. Tuan-puan scroll ke bawah dan akan nampak average price. So, average price saya adalah RM405.60. So sekarang macam mana kita nak tahu berapakah keuntungan saya berdasarkan average price saya? Okay, dekat function Gap tadi, tuan-puan klik sell sebab kita nak tahu bila kita jual emas berapakah keuntungan kita. So kalau saya jual emas saya hari ni 1 gram, Public Gold akan bagi RM459. Jom kita kirakan berapakah keuntungan yang saya akan dapat. Okay, harga jual tolak dengan average price. Saya akan dapat keuntungan sebanyak RM54 untuk 1 gram. So, saya ada 5 gram tadi. So, 54 darab dengan 55 gram. Keuntungan saya pada hari ini sudah pencecah RM297. Okay, so sekarang tuan-puan dah faham kan? Kita tak perlu pun keluarkan emas fizikal daripada akaun Gap. Sebenarnya kita boleh je terus jual daripada akaun kita tu. Dan duit tu akan terus masuk ke dalam akaun. Bagi yang baru nak bermula, boleh terus kontak saya. Serendah RM100 sahaja. Hari ini tuan-puan dah pun dapat 0.19 gram emas. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.